Islam tidak pernah menghalang perkembangan teknologi, perkembangan tamadun ataupun perkembangan dunia ni, manusia ni. Tetapi dalam masa yang sama, Islam mengawal manusia supaya bijak menggunakan teknologi, bijak menggunakan peralatan, kemodenan yang ada supaya ia berada pada landasan yang betul. Sama macam tadilah kita bagi contoh. Pisau kalau kau bagi dekat tukang masak, dia akan guna untuk potong sayur, potong apa. Tapi kalau kita bagi kat penjajah, maka dia akan digunakan untuk memudaratkan manusia. Jadi sama juga dalam teknologi ni, buatlah apa saja. Okey, selain daripada nak melukis wajah Nabi, orang boleh lakar prompt muka kita ke ataupun muka orang telah meninggal dunia kan. Lepas tu diwujudkan watak. Sebab AI ni dia bukan hanya kita boleh prompt gambar saja. Gambar, video, saya try semua. Saya tahulah. Kita prompt gambar, kita prompt untuk buat video. Lepas tu video bercakap, lepas tu boleh alih bahasa. Sekarang ni saya cakap bahasa Melayu dalam podcast ni. Tiba-tiba orang ambil petikan podcast ni, orang boleh alih bahasa. Gunakan AI, orang alih bahasa, saya cakap bahasa Jepun.